3-2. Jaringan kedua. Sonisan tidak mempunyai ruang yang banyak dan juga lebih selesa. Penang ada peluang, hantar segera. Rahman Makassar berjaya dengan tenang. Dia menyempurnakan peluang yang datang terhidang. Dia hanya berdepan dengan Wilfred Jabun untuk jaringan yang keempat buat Penang FC di Lamasiri di Stadium Bandaraya, memberikan kelegaan kepada Mansur Azwira. Rahman Makassar bermula di sini. Silapan dan juga sentuhan terakhir Wilfred cuba keluarkan lebih jauh. Rahman Makassar tiba untuk menambah derita PDRM. Jaringan pertama pribadi Rahman. Dia menjadi penjaring yang kedua untuk Penang. Tidak termasuk jaringan sendiri.